Okay, kita ada 2 grup guys, sedia maklum. Okay, so kita ada pemenang 2 daripada grup pertama dan 2 daripada grup A. So ada 4 pemenang lah. Okay, daripada 4 tu kita hadiah semua memang dapat hadiah. Tapi kita akan pilih yang paling pantas untuk dapat grand prize. Haji. Okay, dan antara 4 tu juga tempat pertama, kedua, ketiga akan dapat special sponsor daripada Active-Funds, iaitu free membership 1 year untuk Active-Funds yang macam korang dengar tadi. Semua benda korang boleh main. Korang boleh main volley, korang boleh main member, korang boleh main rollerblade, skydiving. Skydiving. Patut tadi kita ada hadiah untuk sampai dengan langgar. Dah cakap kau tak langgar pun kau. Okay, dengar sini. Okay, so so sekarang kita dah ada pemenang. Ya, kita mulakan daripada bawah lah ya. Okay, kita hadiah-hadiah ke tempat paling, maksudnya dalam 2 race tadi, dia yang paling lambat sekali, paling lambat sekali. Kak Siti! Cepat-cepat, pergi podium. Bagus sangat. Ya, ini hadiah dia ke? Hadiah berupa Gambar. rahsia. Socialize. Okey, tanya sekali lagi. Ada juri-juri profesional, bukan kita orang yang buat benda ni. Okey, tempat keempat jatuh kepada Itik! Betul. Serius ke? Aku tak tajuk. Dia tak tajuk. So, Itik yang habiskan lap dan masa Thank you. Aku hati macam mana dia boleh menang? Buat 3 je. Apa agaknya? Geram betul. Heliza! Dia akan dapat free membership lagi. Saya buat pertama kali. Dan saya Dia akan dapat free membership. Dah membership kat sini dalam tu. Dah dapat 3 je. Sekarang semua dah tahu. Saya tak sangka. Yeay. Okey. Obat. Tempat kedua. Nak boleh jatuh kepada Rosmini. Hasmat sendiri ya. Tanya abang, tanya. Thank you. Tahniah. Ya, kita lebih banyak di sini. Ya. Gambar. Heliza dah menang tempat-tempat kan? Jadi Heliza dengan cita-citanya dia akan memberi hadiah yang dapat pada tempat kedua. Tempat ketiga saya ni ada ihsan sikit ya. Pada ihsan tadi. Jadi saya bagi kepada Tokek supaya dia lebih kaya raya. Yeay! Fast and Furious. Heliza Helmi. Siapa Heliza Helmi? Siapa dia? Cuk. Dah saya... Nama dia sangat jarang kita lihat. Wah! Kenapa dia perlu senyum-senyum kat sana? Sedekah. Kai